Tua mengejut dekat Parit Buntang 8 hari bulan 11 hari Sabtu. 3 menu yang cukup-cukup rare aku nak bawa pergi ke Parit Buntang esok. Tua mengejut dekat Parit Buntang 8 hari bulan 11 hari Sabtu. Kita tak pernah lagi buat tour untuk weekend. So ni for the first time kita nak pergi ke Parit Buntang, tempat yang tak pernah mengecewakan The Fat Burger. 3 kali kita pergi, 3 kali sold out. Menu apa yang aku nak bawa pergi? First of all, our Fat Cajun Tenders, menu seasonal yang mendapat sambutan hangat di kedai dan juga di tour-tour apa semua. 4 pieces tu kita always 100. Yang 8 pieces dengan 12 pieces tak ada. Aku bawa pergi yang 4 pieces sahaja Fat Cajun Tenders. Siapa yang pernah rasa, beritahu saya orang Parit Buntang. Sur dia tu macam mana. Menu yang kedua, aku bawa pergi The Fat Mass Burger. Menu yang ketiga, Full Lamb Burger. Yang ni kira aku bawa pergi kat hampa menu-menu killer lah. Yang gila-gila punya. Yang kami tak pernah bawa pergi tour. Yang ni merupakan menu yang orang kata betul-betul padu gila kat The Fat Burger. Full Lamb Burger, Fat Mass dan juga Fat Cajun Tenders. Aku bawa pergi tak banyak pun untuk burger tu. Siapa cepat dia dapat. Yang tu je aku boleh bak kat hampa. Untuk time, esok kami akan update balik. Dan lokasi macam biasa, dataran Alamanda, Parit Buntang. Jumpa esok, save the date. Share video ni dekat orang Parit Buntang. Hari Sabtu, 8 hari bulan 11.